Cuti di Pavali. Kita orang cuti 5 hari. Ada yang dah siap bawa luggage dah nak pergi bercuti terus. Seronok dapat cuti panjang. Bye-bye dulu kakak guard famous kita ni. Start cuti ni kita angkut semua orang pergi pantai. Nenek, Wan, atuk, mama, baba semua join. Bila korang ramai ni memang pening kepala nak cari apartmen yang banyak bilik. Nasib baik Nana jumpa juga tau apartmen yang ada 4 bilik. Jadi semua sumbat dalam satu rumah. Nana start cuti bawa baby-baby kita ni semua jalan-jalan dulu. Rumah pesan cantik kan? This is the kitchen. So this is the first room. The toilet. Go inside. Wow. Sampai buka tengok Ni bilik atas, bilik 1 dan bilik 2. Setiap bilik ada toilet. Main kau punya jaga. Cepat nak muat. Bila bawa Wan dengan nenek bercuti, makanan tak perlu risau. Nenek dengan Wan dua-dua memang suka masak. Tengoklah ada rendang, gulai udang, ayam black pepper. Teh tarik Wan wajib ada. Sebab nenek Wan ngantuk dah tak larat jalan jauh. Nana bawa diorang jalan-jalan Port Dickson je kali ni. Asalkan diorang keluar rumah jalan-jalan. Tapi si kecil ni yang paling excited jumpa pantai. Siap main dengan Granny. Aira sampai lambat pula dia. Esok kita sama main pantai, okey? Semoga rezeki kita semua dimewahkan berganda-ganda agar kita dapat mewahkan keluarga kita. Walaupun pergi bercuti pun botol air 2 liter Nana ni Nana takkan tinggal. Tak kisahlah pergi mana-mana, air putih ni memang nyawa. Botol air Nana semua sekarang dah besar kedabak macam Nana ni. Suka botol yang ada straw, jadi semangat sikit nak minum air. Okey lah geng, bye.